Okay, lebih sibling. Hai guys. So hari ni flight kita akan ke Miri Sarawak. Ada urusan kerja sikit. Okay, so kita akan ke Miri Sarawak. So now kita dah sampai dekat KLIA 2. Okay, jom. So nanti kita akan layan lah. Kita akan bagi view perjalanan kita ke Miri Sarawak. Let's go. Okay, so now kita nak masuk. Tengok ramai juga ni, mungkin mau balik umrah kot. Okay, flight kita pukul 9.55. Tu ada Miri AK 5642. Tapi kat situ 5647. Lancar pergi je lah. AK. Sekarang kita dah dekat KLIA. Okay, so sekarang kita dekat airport KLIA. Kita nak ke mana ni? Kita nak ke Miri. Tapi ada kejadian lagi. Okay, sekarang kita nak pergi ke J7. Sini boleh pergi. Lepasan ke Miri. Okay, so sekarang kita dah tunggu dekat gate J7 lah. Okay, so untuk kita boarding lah. Kita nak flight kita ke Miri. So dalam pukul 9 suku lah. Right, so nanti kita akan update lah kita punya perjalanan okay, ke Miri. Alright, let's go guys. Okay, sekarang ni kita tengah nak masuk dalam flight. Dah ada Sir Amir. Kita dah pergi ke Miri. Naik flight apa? Asia. Asia. Dengan Sir Podi. Enjoy. Okay, tu flight kita yang sebelah ni, flight kita. Nanti kita akan update bila kita dah sampai dekat Miri. Let's go. Okay, so kita dah masuk dah ke dalam flight. So kita boleh katakan nampak Fauzi pun dah mengantuk. Okay, dah ready untuk boarding. Dan juga kita ada juga order. Kali ni kita ambil wonton. Wonton mi. Selalunya kita ambil nasi biryani dan sebagainya. Kita try wonton mi. So dia datangkan dengan mi dia. And then ada cakap dapat juga dim sum. So apa lagi? Jom kita isi perut. So makan sementara flight dalam lebih kurang 2 jam sebelum sampai ke Miri. So boleh tahan jugalah, rasanya sedap. Okay guys, so kita dah sampai dekat Miri, airport Miri. So jom kita jalan. Let's go. Amir kat mana? Belakang? Okay, so kita dah sampai dekat airport Miri. Now jom kita nak ambil barang and then kita akan pergi ke hotel. Let's go. Okay, so inilah view dekat ketibaan airport Miri. So ni first time lah. First time kita sampai dekat kawasan airport Miri ni. Jom kita nak settle apa semua. Nak ambil bag and then baru kita akan ke hotel. Okay, kita dah sampai dekat airport Miri. Okay, so inilah dekat kawasan airport Miri ni. So now kita nak ke mana? Kita nak check in dekat hotel. Kita nak check in kat hotel. So kita nak solat, kita nak mandi, and then kita tidur je. Tambah kita jalan. Okay, so inilah dekat kawasan airport Miri. Okay, so ini adalah perjalanan hari pertama kita sampai ke Miri Sarawak. So nanti kita nak straight terus ke hotel untuk check in. So nanti kita akan belanja, okay, tempat-tempat mana yang kita pergi sekitar bandar Miri Sarawak. So ini adalah pertama kali kita sampai ke Miri Sarawak. So kita nak tengoklah tempat
mana yang menarik, yang mana kita boleh singgah. Terima kasih kepada semua penonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe.